福龙庙隆重庆祝保生大帝诞辰，作为一曜神祇，活动气氛庄重而热烈。在居港市 Jaksa Agung R Suprapto 街道 Ilir Barat 2区的福龙庙举行了异常热烈而庄严的庆典，纪念华人传统信仰中的一神保生大帝的圣诞。虽然保生大帝并非福龙庙的主神，但在信徒心中依然占据着特殊而神圣的位置。据庙宇负责人免达斯林介绍，这项庆典活动每年都会按照农历3月15日的传统日期如期举行。庆典活动从接生仪式正式展开，也就是恭迎众神降临，接着进行请天公仪式、素食祭拜及对上天的感恩祈祷。信徒随后进行出灵仪式，举旗绕境，象征对神明的敬意。紧接着是祝寿环节，向保生大帝表达生日的祝福与感恩。活动的高潮是祭宾仪式，透过象征性的演习，迎接神将与护法的到来，表达对神明的崇敬。整个庆典在送神仪式中圆满落幕，象征主神回天界安坐。活动庄严而温馨，展现出信徒的虔诚与文化传承的精神。Pada tanggal 15 ini, Yayasan Hokyeongtong ini merayakan ulang tahun Dewa Pusing Taiti. Jadi dewa ini bukan merupakan dewa utama, tapi setiap tahun itu kami rayakan karena salah satu dewa yang dipercaya sangat baik untuk pengobatan. Jadi ini dewa ini dipercaya untuk pengobatan. Peringatannya biasanya setiap tahun itu di tanggal berapa? Ya, biasanya di bulan ketiga Imlek di tanggal 15. 这场庆典不仅是一场精神层面的洗礼，更是华人社区在居港延续传统、传承信仰与文化的重要体现。Lutfi Pal TV